Oh bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai ada masuk kereta Myvi ni. Nampak warna dengan stiker dia banyak sporty. Okey, tahun 2015. Tahun 2015 berdua Myvi 1.3 1.3. Tapi boleh nampak 1.3 auto tak ada projector mah. Nah, dulu punya owner sudah tukar lampu 2 biji dengan bumper. 1.5 punya. Okey, harga cuma jual 20,800. 20,800. Boleh tapak yang kereta ni. Kereta ni baru sampai aja. Baru sampai aja. Tadi saya ada cek lah bumper sini ada kena sikit, dia sudah buka. Macam ni. Okey. Lepas tu engine tak ada masalah. Tadi saya test drive, aircon ada sejuk. Gearbox tak ada masalah. Suspension semua okey. Dalam semua original. Dia memang original warna emas lah. Warna kuning macam ni. Okay, pump punya molek original gam lagi. Okay, sport rim dulu punya owner sudah tukar lah. Sudah tukar 15 inci. Lepas tu Goodyear tahun 2023 punya tayar. Dalam leather ini kereta baru letak aja. Leather sudah mungkus lah. Ini dulu punya owner sudah mungkus. Okay, mileage dia 90,000. Okay, dia punya Android player lagi. Okey, Android player lagi. Kemudian ada ini tutup lagi. Okey. Belakang macam ni. Dia tepi dia ada design lah. Itu stiker belakang tu sama juga. Tahun 2015 tahun 2015. Belakang seat macam ni. Tadi sana tak boleh buka. Leather sudah tak payah mungkus lah. Dulu punya owner sudah buat. Sudah buat. Oh, sini boleh letak barang lagi ya. Special sikit. Okey. Tahun 2015 berdua Myvi. Modified lampu dengan bumper. Sudah. Harga jual 20,800. Kalau bos-bos dan kawan-kawan saya tengah cari Myvi Myvi 1.3 tapi sudah modified, ada stiker sporty macam ni. Kita sini ada sebiji baru masuk. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.